Bekas Adun Skudai, Marina Ibrahim, mengesahkan beliau meletakkan jawatan dan bersara sepenuhnya daripada dunia politik selepas mendakwa kecewa dengan manipulasi kepercayaan rakyat serta strategi politik yang mengutamakan kepentingan berbanding prinsip. Bekas pemimpin DAP itu berkata, keputusan tersebut dibuat susulan beberapa pertemuan dengan pemimpin parti yang menurutnya mendedahkan perancangan dalaman berkaitan pengurusan persepsi awam berhubung isu pengampunan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjelang pilihan raya negeri Johor. Setiap kali pilihan raya semakin hampir, isu Najib pasti akan dimainkan semula. Cakap pasal benda lain lah, undi BN sama dengan selamatkan Najib. Aku cuma berharap pemimpin yang bertemu dengan aku di sebuah kedai pakaian komuniti Skudai di Jalan Besi pada 12 April 2026 masih mempunyai sedikit rasa malu apabila membaca tulisan ini. Itu pun kalau masih ada rasa malu. Ramai kata aku mengkhianati perjuangan. Ramai juga kata aku merajuk kerana dipindahkan kawasan, tetapi mereka tidak tahu, katanya. Marina turut mendakwa beliau hilang keyakinan terhadap lanskap politik selepas satu perbualan dengan seorang pemimpin kanan DAP berhubung isu pengampunan Najib serta pengurusan persepsi menjelang pilihan raya. Pemimpin tersebut turut bercerita bagaimana mereka akan mengurus persepsi dalam Kongres Khas Parti pada 12 Julai, kini ditangguh ke Ogos bagi memulihkan keyakinan masyarakat Cina kerana tidak mahu peristiwa Sabah berulang. Bagaimana akan ada pemimpin yang sanggup meletakkan jawatan sekiranya Najib mendapat pengampunan terlalu awal tetapi pada masa yang sama tetap akan menyatakan sokongan kepada kerajaan persekutuan sedia ada. Pada pandangan aku, semua itu lebih menyerupai satu persembahan politik, katanya. Beliau turut mempersoalkan sama ada prinsip politik kini berubah mengikut keadaan dan siapa yang melakukannya. Hari ini apabila kita sendiri melakukannya, tiba-tiba ia menjadi betul atau sebenarnya prinsip berubah mengikut siapa yang melakukannya? Kalau begitu, bukankah itu yang dinamakan double standard? Soalnya lagi.